setengah kilo pulut yang telah dibilas, 1 mangkuk pulut yang dah dibasuh, 2 cawan air, 1 mangkuk air, setengah cawan santan pekat, santan letak ikut suka, garam secukup rasa, garam sepuas hati, sedikit serbuk kunyit sikit serbuk kunyit, dan sedikit pewarna kuning. sikit pewarna kuning. Kacau rata. Akhir sekali masukkan daun pandan, tutup periuk. Masukkan daun pisang, tutup periuk. Setelah pulut masak, terus kacau hingga rata. Setelah kacau rata, tutup periuk selama 5 minit. Tutup balik periuk ni. Selepas 5 minit, buka periuk dan kacau semula. Tekstur macam ni jadi tak bang? Okey tak? Untuk sambal tumis, sejemput ikan bilis, Sikit ikan bilis, 6 biji bawang putih, 2 biji bawang putih, 3 biji bawang kecil, sedikit air, 1 biji bawang merah, sikit air. 4 labu bawang besar yang dipotong mendegak. Maaf bang, saya potong slow sikit. Masukkan bahan yang dikisar. Masukkan bahan blend tadi. Masukkan sekeping asam keping. Masukkan air asam jawa. Masukkan bawang yang telah diiris tadi. Campur bawang ni. Masak hingga layu. Masukkan cili kering yang dikisar dan anggaran 6 sudu. Cili kisar anggaran ikut suka. Sedikit garam, Garam, gula, gula, sedikit perasa. sikit MSG. 1 sudu serbuk cili untuk memberi color yang cantik. 1 sudu serbuk cili sebab saya ikut abang. Masukkan segenggam ikan bilis, sedikit air dan sedikit santan pekat. Ikan bilis, air, santan. Masak hingga pecah minyak. Siap. Pulut kuning sambal tumis. Sambal ni kira jadi ke tak bang? Nampak macam okey. Ke KO? Ambil pulut sikit, sambal sikit. Cik rasa jadi tak? Apa? Bang, jadi bang saya buat. Rasa macam yang mak saya selalu buat. Pulut ni dia ada kekurangan sikit sebab saya pakai daun pisang. Tapi still sedap lah benda ni. Sambal pun jadi saya buat. Terbaik bang. 9/10. Okay guys, jumpa lagi.